Ni kedai runcit je nak beli plaster tu. Ada yang macam sumbat hidungnya plaster tu. Try tengok je. Ada je tak yang plaster hidung yang sumbat hidung tu? Plaster hidung tu, yang sumbat hidung tu. Hidung ada tak je? Tak ada? Okey, tak apa-apa. Ada. Tak ada orang rumah apa hidung sumbat, so beli yang plaster hidung tu supaya senang nak bernafas. Kita pergi arah ni lah, jalan besar lah, Kekimat. Biasa Kekimat ada. Ni sebenarnya dah raya yang keberapa sekarang ni? Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Raya yang ke-6. Cuaca memang tengah hujan lah sekarang guys. Kat Kelantan pun tu. Aku datang Selangor je pun hujan lebat. Petang tadi, tengah hari saya petang tak salah tu, hujan selebat-lebatnya lah. Kedai dah banyak buka dah kalau ikutkan ni. Kedai makan, kedai runcit, coli kedai Kelantan. Rasanya dia orang tutup lagi. Dan pada malam hari di malam raya. Yuhu. Hari yang ke-6 guys. Mengapi. Tutup dah rasa. Ramai. Mana plaster hidung tu? Yang sumbat hidung tu, plaster tu. Ada tak je? Ya untuk hidung sumbat tu. Macam-macam ada tapi tak ada. Okey. Saya pakai ni untuk hidung sumbat tapi untuk apa ni? Inhaler saja. Mereka sekarang menekan sesama hidung sumbat. Untuk menekan pening pada sakit raya muntah. Kalau tak boleh. Bang, ada jual tak yang sumbat hidung tu? Plaster tu? Tak ada tak apa, ini je lah. Terima kasih. Tak ada. Tak apalah, ni je lah kot. Harap boleh lah melegakan. Rasa kena pergi ke farmasi kot untuk beli plaster tu. Tapi tak ada lah. Lepas tu nak beli mi sup. Mi sup nak kasih lega sikit juga. Benda-benda panas sebab kadang benda sejuk boleh buat kita rasa macam nak sumbat hidung. Cari makanan panas, macam sup panas, minum sup ke, Maggi sup ke. Kenapa pula orang tu malam-malam macam ni, sejuk je. Macam ni genting pula je. Boleh bungkus tak? Untuk Maggi sup. Maggi sup. Satu je. Itu je. So, siap dah Maggi sup.
bunga api masih dijual siapa nak beli ni. Ni kedai masih buka. Kedai-kedai macam kedai kelantan tak buka lagi. Kedai runcit dah buka dah, cuma baby barang tak banyak lah kot. Jadi korang yang beraya tu, beraya elok. Kalau demam tu cepat-cepat makan ubat, pergi klinik. Biasalah duk makan ketupat, makan rendang, makan segala jenis macam raya-raya ni. Mi kari, mi mamak, mi rebus. So itulah, makan jaga-jaga. Makan terlebih bahaya. Berat naik. Biasa lah tu. Pedal macam-macam. Tapi kita ni dah umur dah makin meningkat ni. Dah kurang sikit selera makan-makan ni. Dulu lah pedal je kerja kan. Sekarang ni tak boleh lah. Walaupun selera pun dah tak macam sebelum-sebelum ni. Tapi budak-budak muda ni kan, dia main pedal lah. Daripada pedal dia tak kira hari-hari akan datang macam mana. Main pedal tu sakit perut. Lepas tu mulalah MC. Biasalah jet lag lepas raya. Benda biasa. Orang Melayu selalu buat. Main raya, walaupun raya dah ke-6. Raya kan sebulan, puncak lah main raya kan. Jaga batin, jaga makan, jaga minum, jaga semua benda supaya kita masuk dengan keadaan yang sihat. Kita kesihatan terjaga. Mana nak puasa 6 tu teruskan. Puasa sunat ke puasa ganti jangan lupa. Siapa kena ganti puasa jangan lupa ganti puasa. Lupa balik kampung hati-hati. Balik kampung hati-hati. Jam tempuh je lah nak macam mana. Siapa suruh balik kampung kan. Pullah dengan kesabaran. Jangan buat palatau di hari raya. Okey, Assalamualaikum.